Rakyat Malaysia dikatakan bakal menerima durian runtuh dalam Belanjawan 2027. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dan sejauh mana kesahihannya? Latar belakang laporan. Sebuah laporan berita yang disiarkan sekitar 10 Ogos lalu mendakwa bahawa Perdana Menteri yang turut menyandang jawatan Menteri Kewangan dijangka memberikan durian runtuh kepada semua lapisan masyarakat dalam pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober ini. Menurut laporan tersebut, dakwaan ini disandarkan kepada prestasi dasar ekonomi negara yang dikatakan kukuh. Sumber habuan yang didakwa. Laporan turut menyatakan bahawa kerajaan berkemampuan menyalurkan lebih banyak bantuan termasuk dalam bentuk tunai hasil daripada penjimatan perbelanjaan negara dan institusi berikutan amalan tadbir urus yang lebih telus. Ia turut mengaitkan perkembangan ini dengan lebih 3 tahun pentadbiran kerajaan semasa dengan hasrat golongan berpendapatan rendah turut merasai manfaat pembangunan negara. Kemungkinan bentuk bantuan. Dua bentuk bantuan utama yang sering dikaitkan dengan segmen ini ialah sumbangan tunai rahmah ataupun STR dan sumbangan asas rahmah ataupun dikenali sebagai SARA. Kenaikan kadar bagi kedua-dua bantuan ini pernah disebut sebelum ini sebagai salah satu fokus utama kerajaan dalam usaha menyejahterakan rakyat. SARA dilihat sebagai kaedah bantuan yang lebih tertumpu kepada berangan keperluan asas, manakala STR memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk menggunakan bantuan tunai bagi pelbagai keperluan seperti bil dan sewa status semasa. Namun begitu, setakat ini belum ada pengesahan rasmi mengenai kadar sebenar atau bentuk bantuan yang akan diumumkan. Sama ada dakwaan durian runtuh ini akan menjadi kenyataan hanya dapat dipastikan apabila Belanjawan 2027 dibentangkan secara rasmi pada Oktober nanti. Itulah sorotan mengenai dakwaan durian runtuh dalam Belanjawan 2027. Apa pandangan anda? Adakah ini akan menjadi kenyataan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk kemas kini lanjut mengenai isu ini. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.